Kalau kumpul emas kecil-kecil, lepas tu tukar jongkong macam ni boleh ke? Bagus sangat soalan ni. Jadi video ni khas kepada tuan-puan yang mungkin simpan emas 0.1 gram, 0.2 gram, 0.001 gram dekat luar sana, banyak beli dekat TikTok shop. Tapi bila saya kumpul banyak-banyak macam ni, boleh tak saya dapatkan item 100 gram gold bar macam ni? Bagus sangat soalan ni. Boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Bagi yang belum tahu lagi, emas adalah barang ribawi. Di mana tuan-puan, kalau tuan-puan nak tukarkan emas kepada emas yang lebih besar, tuan-puan kena lalui satu proses di mana tuan-puan kena jual emas tu semula. Bila tuan-puan dah jual balik, dapat duit, barulah tuan-puan beli emas yang baru. Sama juga dalam kaedah untuk kita beli emas perhiasan, cincin, gelang dan juga rantai. Tuan-puan mungkin suka dengan design yang baru. Tuan-puan ada cincin lama, nak tukarkan kepada yang baru, tuan-puan akan berlaku proses trade-in. Tapi trade-in tu tuan-puan kena pergi jual emas tersebut, dapat duit cash dan belilah yang baru. Itulah patuh syariah. Jadi tuan-puan jangan risau, menabunglah dalam akaun JAP Gold Accumulation Program ni dengan serendah RM100. Kumpul gram sikit-sikit sampai capai grade emas tuan-puan nak keluarkan saja emas fizikal. Sebagai contoh, tuan-puan minat dengan item 10 gram gold bar ni. Tuan-puan tak ada bajet banyak, tuan-puan boleh menabung dalam akaun JAP ni sikit-sikit sampai genap 10 gram. Boleh keluarkan 10 gram seperti ini. Sangat mudah. Jadi yang belum ada akaun Babigo lagi, nak saya bimbing A sampai Z cara-cara nak mulakan simpanan emas yang pertama, rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.